Okey, kita ada IPCOM CPE6S. Kita nak buka dia punya cover ni sebab dia dah masuk air. Okay, ni boleh tarik je. Kita nak buka cover ni sebab dia punya port dah rosak. Masuk air kan, kena hujan dia, benda ni tanggal, dia jatuh macam tu, air masuk kan, dia air masuk. Tanggalkan stiker ni. Stiker ni kita kopek. Pelan-pelan kopek. Okey, simpan kat sini. Lepas tu kita buka dia punya skru ni, geng. Ada 2 skru ni. Buka skru ni dengan skru ni. Buka skru tu. Okey, letak skru kat bawah. Kemudian kita dah boleh tarik ni. Dia bahagian ni dengan ni kan, tarik. Nak tarik kita kena letak. Tarik ni. Okay. Tarik ni. Nampak. Slot dia kan. Ni begini. So kita punya port ni boleh check. Dia nak pasang balik, masuk boleh. Dia ada slot tu kan. Slot kan. Boleh. Okey, geng.